Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah bagi Tuhan memiliki tahzib tafsir kasir turun buka pada jilid yang ke-10 muka surat 224. Ayat yang menjadi tujuan kita atau kajian kita pada kali ini merupakan ayat ke-20, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maksudnya, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu lihat mereka, kamu akan menyangkakan mereka ini merupakan mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu lihat di sana, iaitu syurga, nescaya kamu akan melihat bagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Di sini ada satu perkara yang menarik, iaitu menggambarkan bagaimana seorang ulama mazhab Hambali Ibn Aqil berkata berkenaan dengan antara perkara yang disebut oleh kaum musyrikin, disebut oleh pihak orientalis, bila menceritakan tentang pada zaman ini sebahagian daripada golongan ateis ini mendakwa bahawa Al-Quran mengumpan orang-orang Arab dahulu kala supaya meluk Islam dengan gambaran bahawa syurga yang menanti mereka nanti memiliki pemuda-pemuda yang akan berlega-lega melayani mereka untuk tujuan pelakuan seksual songsang. Jadi mereka menjadikan hujah seperti dalam surah Al-Insan inilah, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Sebelum ini pernah kita bincangkan dalam surah At-Tur, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Nanti berkeliling pada ahli syurga pemuda-pemuda milik mereka seolah-olah mereka ni merupakan mutiara yang tersimpan. Ini dua ayat, sama ada perkataan wildan ataupun ghilman, merujuk kepada golongan lelaki lah, pemuda-pemuda yang umur mereka sebaya, yang segak, yang tampan, yang kerjanya untuk menjadi pemberi minuman kepada ahli syurga. Dan saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu bagaimana jawapan dikemukakan oleh para ulama bahawa hebatnya wanita ahli syurga ni, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana mereka ni tak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ni dalam syurga ni wanita-wanita yang menundukkan pandangan, mereka belum pernah disentuh oleh sesiapa pun, sama ada kalangan manusia ataupun kalangan jin. Dan surah Rahman dalam surah yang sama ni Allah Ta'ala menceritakan mereka ni hurum maqsuratun fil khiyam. Jadi bidadari yang tersimpan dalam kemah-kemah ni, berarti dengan kelembutannya, keayuannya, kehebatan yang ada padanya, bagaimana mereka menggoda suami-suami mereka. Jadi begitu juga kalau kita lihat bagaimana Allah SWT menggambarkan bahawa jika seseorang daripada wanita ahli syurga ni menjenguk kepada penghuni dunia, saya akan menangi apa yang ada antara keduanya dan memenuhinya dengan bau yang amat harum. Sungguhnya tudung yang berada atas kepala bidadari ini lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungnya. Itu juga Imam Tabarani menyebutkan dalam Al-Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, adakah kami akan bersama isi-isi kami dalam syurga? Jawapan Nabi, ya. Bahkan demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguhnya seorang lelaki akan bersama 100 orang gadis dalam satu pagi. Ini yang diceritakan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Al-Imam Tabarani. Jadi disebut pula dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in, satu kitab yang menarik, bahawa perbincangan tentang nikmat syurga dan juga anugerah Allah Taala kepada seseorang lelaki di akhirat ni yang menempati fitrahnya, bahawa mereka akan mendapat isteri, sehingga kecenderungan untuk melakukan maksiat ni memang tidak ada langsung kerana Allah mengembalikan mereka kepada fitrah yang sebenar. Adalah satu perbincangan disebut dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in berkenaan hal ini, kata pengarang. Dan juga Ibn Muflih pun menyebut dalam kitabnya Al-Furu' daripada Ibn Jauzi, ada satu perdebatan berlaku di antara seorang alim ahli sunnah wal jamaah dan juga seorang Mu'tazilah. Dalam kes ini perdebatan berlaku di antara Abu Ali bin Walid dengan Abu Yusuf Al-Qazwini. Abu Ali ni, Mu'tazilah ni, berkata tak mustahil dalam syurga nanti ada perhubungan berlaku di antara hubungan, maknanya hubungan seks songsang lah, di antara seorang lelaki dengan wildan, dan tidak mustahil juga diwujudkan syahwat untuk perkara itu. Ia juga merupakan sebahagian daripada kelazatan, kata Abu Ali Al-Mu'tazili ini. Maka jawapan daripada Abu Yusuf Al-Qazwini, kecenderungan kepada lelaki oleh seorang lelaki adalah satu kecacatan, keaiban, dan tempat yang dijadikan itu adalah dubur, tempat untuk membuang najis, bukan laluan untuk disetubuhi, kata beliau. Jadi ini adalah perdebatan yang berlaku, yang ringkaskan berkenaan dengan kecenderungan manusia, orang beriman, adakah dia perlu kepada seorang lelaki yang dipanggil wildan ataupun ghilman ni untuk memenuhi nafsu serakahnya, bahawa orang dalam syurga besok dikembalikan ke fitrah, maka tidak timbul
timbul perkara-perkara fahisyah itu dalam benak fikirannya, tidak terlintas sedikit pun kecenderungan untuk melakukan perkara semikian. Ibn Jauzi menyebut dalam kitabnya Al-Muntazam, menceritakan tentang Abu Ali Al-Mu'tazili ni. Dia merupakan seorang Mu'tazilah, seorang ahli falsafah, tapi dalam kes yang berlaku, iaitulah Abu Yusuf Al-Qazwini yang merupakan seorang Sunni ni telah pun berjaya berdebat dengannya, menekannya, sehingga menyebabkan si Mu'tazilah ni tewas dalam perbuatan tersebut. Jadi akhir sekali Imam Ahli Sunnah telah berkata, engkau tahu kan hadis Nabi SAW menyatakan, idza lam tastahi fasna ma syi't. Kalau engkau ni tidak malu, maka buatlah apa saja yang kau mahu. Sedangkan kecenderungan kepada gender yang sama ni merupakan satu benda yang aib. Patut ada perasaan malu untuk perkara semikian muncul dalam diri seseorang beriman, katanya. Jadi Ibnu Aqil berkata lagi, menjelaskan bahawa tidak ada asas untuk menggambarkan liwat dalam syurga, kerana tidak sabit bahawa Allah menciptakan lubang dubur ni sebagai apa ni panggil sebagai tempat keluar najis ni merupakan tempat untuk dinikmati oleh seseorang lelaki yang sihat fitrahnya. Jadi bila kita melihat silap fahaman yang berlaku semikian oleh para orientalis yang sengaja dilakukan bagi mengatakan seolah-olah orang Arab dahulu kala mereka ni merasa seronok untuk melakukan perkara semikian, sehingga Allah menjemput mereka untuk masuk Islam dengan menghiburkan mereka dengan perkara-perkara yang sonzang seperti ini, maka ini tidak betul sama sekali. Untuk pengetahuan tuan-tuan, disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya yang lain, nama Al-Bidayah wa Nihayah, orang Arab adalah antara manusia yang paling jauh daripada amalan pelakuan seksual songsang ini. Maknanya bila membincangkan ayat bila Allah mengatakan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, kamu melakukan perkara yang pelik ini yang tak pernah lakukan oleh sesiapa pun sebelum kamu. Maksudnya, kata Imam Ibn Katsir, ni kerosakan perkara yang namanya liwat ini antara perkara yang paling buruk sekali. Ia tidak pernah dikenali di kalangan orang Arab zaman dahulu, sebagaimana yang disebut oleh ramai daripada mereka. Oleh sebab itu, Al-Walid bin Abdul Malik, ini seorang keluarga pemerintah daripada Bani Umayyah, berkata, kalaulah Allah tidak menceritakan kepada kita tentang kisah kaum Nabi Lut dalam Al-Quran, aku tak pernah menyangkakan seorang lelaki boleh mendatangi lelaki yang lain. Ini bagi menunjukkan kepada kita fitrah orang-orang Arab sebelum lagi diturunkan Al-Quran, kecenderungan mereka kepada perkara semikian memang tidak ada langsung. Jadi perkara yang disebut oleh orientalis ni, ayat semikian merupakan ayat yang mengajak ataupun membentuk satu naratif yang salah kepada umat Islam bahawa mereka ni mempunyai kecenderungan kepada gender yang serupa. Ini perkara yang salah sebenarnya. Jadi dapat kita fahami sebagai jawapan kepada tuhuman yang dikemukakan itu, ini adalah menggambarkan tentang kenikmatan syurga, bahawa seorang lelaki digunakan sampai 100 orang wanita di kalangan bidadari dan juga isinya menjadi ketua bidadari syurga, dan kemudian dalam fitrah yang Allah kembalikan mereka, dan seperti telah kita lihat pandangan para ulama fuqaha, contohnya Fathul Qadir yang saya sebutkan pada kuliah yang lalu, bagaimana seorang manusia tidak mempunyai dubur di akhirat kerana mereka tidak membuang najis. Nanti saya akan bawakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan yang dimaksudkan dengan syaraban tahura. Ini adalah merujuk kepada satu nikmat pemberian bahawa segala yang dimakan oleh kaum ini dan syurga itu akan bertukar menjadi peluh yang wangi. Baik, seterusnya kita melihat pada ayat yang ke-20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ke-21, 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan bila kamu melihat di sana, iaitu di syurga, nescaya kamu akan melihat bagai bentuk kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka ahli syurga ni memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka, gelang dibuat dari perak, dan Tuhan berikan kepada mereka minuman yang bersih. Sungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu akan disyukuri, iaitu diberi balasan. Ahli syurga seperti disebutkan riwayat yang banyak daripada tafsir Ibn Jarir Tabari dalam ayat ke-20 ni, digambarkan mereka yang berada dalam syurga yang cukup indah dan cukup sempurna segala nikmat-nikmatnya ini, sehingga bila Allah Taala bertanya kepada seseorang di kalangan mereka yang paling rendah martabatnya di syurga, kita telah pelajari bahawa syurga ni ada banyak tingkatan juga. Yang tertinggi merupakan syurga Jannatil Firdaus, iaitu bila Allah menanyakan kepadanya, apakah telah sempurna nikmatku kepadamu wahai hamba? Jawapannya, sudah wahai Tuhan, bahkan berlebihan apa yang kau anugerahkan. Lalu Allah menambah lagi dalam keadaan merasakan segala yang diberikan itu begitu hebat, beyond sangkaan yang ada pada dirinya, di luar jangkaan, melepasi jangkauan apa yang terbentuk dalam fikirannya. Tiba-tiba Allah memberikan berganda-ganda lebih hebat daripada apa yang dikatakan, yang dirasakan telah lebih dari cukup itu. Bahkan digambarkan para malaikat ingin menemui ahli syurga ini, mereka pun kena minta izin baru
barulah mereka dibenarkan masuk. Seperti banyak riwayat dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir Tabari, Imam Al-Baghawi, Imam Qurtubi sebagai contohnya tafsir masing-masing. Kemudian Allah menggambarkan dalam nikmat yang berikutnya, pakaian mereka pakai ini merupakan pakaian sangat indah, iaitu dipakaikan untuk mereka ni segala bentuk perhiasan seperti gelang ni dari perak, dan Allah beri pada mereka ni minuman yang bersih. Minuman yang bersih dimaksudkan bahawa segala makanan yang dimakan oleh ahli syurga ni akan bertukar menjadi peluh yang wangi, maka dia tidak akan keluar sebagai najis seperti yang dilalui oleh manusia ketika di dunia. Jadi berarti wasaqahum rabbuhum syaraban tahura ni, mereka diberi minuman dari minuman yang sangat bersih, sehingga kalau kita lihat dalam riwayat dikemukakan oleh para ulama tafsir bahawa apa yang diminum itu akan menjadi peluh yang mengalir tubuh mereka ibarat bau kasturi. Sungguhnya penghuni syurga itu, dalam riwayat lain disebut dalam tafsir Jarir Tabari sebagai contohnya, penghuni syurga ni diberikan selera makan, kemampuan menikmati makanan dan keinginan yang menyamai 100 orang lelaki biasa dekat dunia. Jadi setelah dia makan, diberikan minuman yang suci, makanan yang makannya itu berubah menjadi peluh dan keluar melalui kulitnya dengan bau yang sangat harum, lebih harum daripada bau kasturi. Kemudian seleranya akan datang lagi untuk menikmati makanan yang berikutnya. Al-Imam Mujahid berkata berkenaan dengan syaraban tahura ni, minuman yang disebut oleh Allah SWT dalam syurga sebagai minuman ahli syurga ni, mereka ni dapat makan dan minum sepuas-puasnya, dan kemudian diberi minuman yang suci yang dipanggil syaraban tahura ni. Selepas mereka minum, perut mereka menjadi bersih, segala makanan minuman yang telah mereka nikmati berubah menjadi peluh yang bau. Perubahan warna tersebut hingga wajah mereka menjadi sama putih berseri seperti golongan yang pertama tadi. Perkara ini ada kaitan dengan apa yang kita sedang bincangkan, iaitu syaraban tahura. Dan saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah Iyas Al-Qadhi, tabi'i yang terkemuka ni, berkenaan dengan ayat ini ketika dia dicabar oleh seorang kalangan bukan Islam yang mengatakan kepadanya, peliknya orang Islam mengatakan bahawa orang masuk syurga mereka tidak akan buang air besar. Dia kata demikian, maka anak-anak Nasara yang berada bersamanya mentertawakan umat Islam. Ini saya nak sebutkan tuan-tuan berkenaan hadis ini dan kisah ni, dan begitu juga apa yang berlaku dalam hidup Iyas Al-Qadhi ini merupakan tabi'in yang terkemuka. Bagaimana jawapannya? Handalnya beliau berfikir, ya. InsyaAllah perkara ini akan saya buat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.